Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk notification. Alright, so hari ni aku berada di Kawasaki Serdang. Ini ada pelancaran kedai terbaru lah Serdang Motor ni. So jom kita tengok apa yang ada. Alright, so dekat Serdang Motorcycle ni, dekat bahagian tingkat atas ni memang penuh lah barang-barang riding apparel. Ada jaket, ada helmet, ada glove, riding gear, semua komplit lah dekat atas ni. Boleh tengok memang penuh bermacam-macam kat sini. Nak brand yang macam ni macam ni, brand Staffin Knight. Ada macam-macam brand lagi. Helmet ada LS2, ada HJC, ada Nolan, SMK dan banyak lagi lah. Sini bahagian bukan Nike. Kat sini ni brand Benkia punya riding gear. Ini helmet. So banyak lah dekat atas ni. Korang boleh datang dekat Serdang Motorcycle ni. Memang penuh dengan barang-barang. Alright guys, so hari ni ada pelancaran dua motosikal terbaru Kawasaki lah, iaitu Kawasaki Versys 1100 ni dan juga Kawasaki Ninja 1100 SX. So ada dua model lah, yang ini adalah 1100 SX dan yang ini adalah Versys 1100. So daripada segi rupa luaran motor ni, kalau siapa yang dah pernah tengok Versys 1000, so dia punya rupa dia sama je. Cuma yang membezakan adalah dia punya CC saja. Bahagian-bahagian lain dia punya rupa, handle apa semua tetap sama. So CC dia dah upgrade kepada 1100cc dan ini ada harga jualan dia lah 65,100. Untuk Ninja 1100 SX ni pula pun sama juga. Dia punya rupa luaran dia ni tak ada apa yang membezakan lah. Daripada segi rupa luaran dia sama je dengan yang lama. Cuma dia dah upgrade CC dia kepada 1100cc dan harga jualan dia adalah 79,000.